Kalau was-was masa berbuka, batal puasa dia. Ada kes lain pula, tak was-was pun, yakin dia. Tapi azan awal ada azan awal, pernah azan. Mungkin kat masjid tu jarang lah, mungkin di radio lah biasanya. Tapi masjid ada juga kan? Ada ya? Tak tahulah, tak bila ya. Bila ada mungkin bila lapar aku. Dia azan tu saya rasa awal dalam 10 minit ke 20, awal dalam 10 minit atau 20 minit. Mungkin orang dah tengok dah gelap malam kan. Dah maghrib dah ni. Orang kan buka radio je masa tu. Di tempat dia buka radio, dia ingat radio tu betul lah waktu solat dengan takwim tu. Jadi bila dia dengar azan, dia makan. Makan tu dalam keadaan sengaja lah. Makan dah. Sah ke tidak? Tak sah lah. Walaupun dia makan sengaja, tapi dalam keadaan dia tu tahu belum masuk waktu, dia tak sah juga. Buat makan dengan sengaja tu. Jadi kalau nak satu contohnya radio tawar contohnya. Satu tawar ni ikut radio tu je, tak ikut yang bila pun ikut yang tu juga. Bila nak makan dulu kan, nak azan. Jadi bila dia ikut je waktu tu, satu tawar ni makan maghrib 6.24. Dia buka dia pasal azan 6.20 contohnya. 4 minit kan. Satu tawar kau tahu puasa. Lepas hari raya kau dah ramai-ramai. Betul tak sah? Mufti mu kita jawab begitu. Pernah berlaku. Itu kata lepas tu nak marah ke? Tak ada nak isu nak marah, tidak kata hukumnya begitu, kena qada balik puasa. Tapi kalau makan tak sengaja, tak batal. Yang tadi makan dengan sengaja, makan dengan tak sengaja tak batal. Satu pinggan dia sengaja, sebab hari ni kan first day puasa. Setiap hari kan makan lunch ke makan breakfast lah, pagi lah, pukul 9 malam 9 pagi kan, macam mana lu sekali tengah hari pula nasi Arab pula bandar. Mana tak ramai orang. Adalah ada orang 2-3 orang ada. Bukan macam Melayu tapi Cina sebenarnya tu. Ada makan juga. Pukul 3 petang tengok ada orang ucap selamat puasa. Dia makan tu tak sengaja. Pagi tu dia buat niat dah. Cerita niat lah. Kalau tak niat tu kira cerita lain dah. Semalam niat dah. Cuma pagi tu bila dia sedar balik tidur lepas subuh ke apa, sedar balik, reset balik otak dia. Semalam tu dia niat dah nak puasa esok tu. Jadi bila dia tidur balik lepas subuh ke, tidur sekejap dah, bangun-bangun otak dia reset balik macam kemarin. Dia akan buat benda yang biasa lah, adat kan. Makan pagi, lepas tu makan tengah hari, 1 pinggan, 2 pinggan. Pukul 3 puasa punya. Kenyang lah. Dawa dia lah. Tu rezeki tu lah tu. Tu rezeki betul. Tak sah waktu saja. Tak ada isu. Sebab apa? Sebab dia makan dengan tak sengaja, walaupun banyak. Tadi makan sedikit tapi sengaja. Baru makan kurma. Pukul 6.20 tadi azan makan kurma baru. Separuh kurma. Belum puasa lah, belum azan lagi. Kau dah balik bos. Yang tadi 3 pinggan tak sengaja. Okey, sah. Tak ada puasanya. Tu nak kira hukum gitu. Bila dia tak sengaja dimaafkan. Kalau sengaja batal puasa dia. Sebab kita perkara batalkan puasa ni melakukan sesuatu dengan sengaja. Perkara